Dan dari segi pendapatan dah bagus, dari segi apa ni, aktiviti yang dah dibuat oleh Tok Min sungguh cantik. Dari segi siar Islam dia bagus, ya. Lepas tu beri apa inisiatif daripada peringkat bayi sehinggalah ke orang tua, yang bagaimana kawan saya cakap ni, yang dulu tak pernah kita merasa lagi, tak pernah lagi di Negeri Sembilan ni kita dapat gaji kekan awam, dapat bonus 3 bulan. Masa saya pun bekas ni pejabat awam. Jadi selama saya berada di Negeri Sembilan, dan saya ni dulu persekutuan lah, tapi akhirnya saya dapat ke negeri lah. Lepas tu tak pernah merasa lah untuk yang 2 bulan pun tak pernah. Yang sebulan tu mungkin ada lah, tapi yang 3 dia tak pernah. Jadi apa kita nak lagi? Itulah.